kitab-kitab mereka dapati golongan Syiah adalah puak yang paling banyak melakukan pembohongan. Demikian juga Dr. Mustafa Sibai menyebut al-firaq al-siyasiyah, puak-puak politik yang berpecah, telah bertenggelam dalam lumpur kotor pendustaan menggunakan nama Rasulullah. Sama ada banyak atau sedikit, golongan Syiah adalah puak yang paling banyak membuat pendustaan. Saya sikit nak sebut. Dr. Mustafa Sibai, salah seorang daripada tokoh ulama daripada Syria, antara orang yang berusaha untuk melakukan takrib baina ahli sunnati wa syiah, nak mendamaikan, mendekatkan ahli sunnah dan syiah. Projek ni dia usaha, dia tokoh ternama, macam-macam langkah yang diambil oleh Dr. Mustafa Sibai. Antara yang Dr. Mustafa Sibai buat, termasuk dia cadang, dia cuba buat muktamar, dia ajar fiqh syiah ni di Universiti Dimashq. Kemudian dia percaya bahawasanya ini dapat diselesaikan peristiwa ini dengan lawatan antara kedua-dua belah pihak. Dia pun menziarahilah ulama-ulama Syiah. Setelah dia ziarah, dia buat kesimpulan. Semangat ni awal ni. Dia mula dulu. Tidak boleh dipercayai sama sekali. Lain yang dia cerita pada kita, lain yang dia buat. Mereka ini taqiyah. Maka Dr. Mustafa Sibai akhirnya menulis dan menolak Syiah dengan menyatakan ini percubaan yang gagal kerana ternyata sangat berbeza. Di antara orang yang cuba lagi ialah Syekh Jarullah, Musa Jarullah, seorang ulama yang masyhur. Dia Sri LSD pergi duduk di Iran, duduk dengan ulama Syiah. Dia banyak tulis buku. Dia juga akhirnya setelah beberapa bulan duduk, setahun, 2 tahun usaha, dia kata tak mungkin dapat disamakan. Asas yang sangat berbeza, cercaan-cercaan, pengkafiran kepada para sahabat yang tak mungkin di mana nuktah yang nak dicari. Dan alhamdulillah, Dr. Nasir Al-Qafari telah menulis 2 jilid buku. Ada 2 jilid, siapa yang boleh bahasa Arab dalam pelajar UAE. 2 jilid buku ni sangat baik, yang ditulis oleh Dr. Nasir bin Abdullah bin Ali Qafari, Mas'alatut Taqrib baina ahli sunnati wa asyiah, masalah untuk mendamaikan sunnah dan syiah. Buku ini dia telah menceritakan tentang sunnah syiah dan dia menceritakan usaha-usaha sejak zaman dahulu, sejak zaman dahulu tahun 432 untuk menyatukan 2 mazhab sehingga pada zaman sekarang. Apakah kesudahannya? Apa yang Ibnu Katsir sebut? Ibnu Katsir pernah sebut usaha pernah dibuat di Baghdad ketika Syiah telah menyembelih orang Islam di Iraq, kemudian buat perdamaian. Kemudian dikatakan ada satu tempat tu puak Syiah dengan sunnah berdamai sekejap. Sehingga Ibnu Katsir mengulas tentang Al-Bidayah wa Nihayah. Kata Ibnu Katsir, "Hada gharibun jiddan." Ini sangat pelik. Illa min babit taqiyah. Kecuali dia pandai taqiyah, dia kata. Kerana tak mungkin. Ternyata setahun lepas pada itu mereka disembelih semula di sana. Dan bagi siapa yang nak, boleh beli buku ni dan baca buku ni, sangat baik. Dengan ilmiah, dia tidak begitu hamasah. Lebih-lebih dia mencatatkan bagaimana kesudahan setiap perbincangan itu. Melainkan yang berlaku kejayaan ialah di tangan Imam As-Suwaidi, di mana akhirnya Imam As-Suwaidi apabila dia berdialog dengan Syiah, dia telah berjaya menundukkan Syiah. Akhirnya Syiah menerima apa yang dia kata, dan mereka berjanji di hadapan pemerintah ketika itu untuk tidak mencerca para sahabat dan mengkafirkan. Itu saja.